Ayah, dia sini kena tinggal pula. Okay, alhamdulillah. Hari ni trip ke Pulau Redang. Ni kau tengok ni Taman Laut. Taman Laut. Dulu saya ada buat video dah datang sini. Tapi my family lah ada tour. Ini haramnya. Ni kalau hari Minggu penuh ni. Orang nak mandi sini ni. Pasal saya main trip hari tu penuh nak mandi ni kalau pagi-pagi. Coral banyak pun ni kan. Okay, this is Pulau Redang. Pulau Redang. Cantik kan, cantik. Macam saya mari anda driver dulu tak masuk dalam ni. Kali ni kita masuk. Kali ni kita masuk. Dalam. Okey, alhamdulillah sampai di Pulau Redang. Tengok view cantik gila bos. Itu saya datang tak masuk kat kampung dia. Okey, kali ni siap ah. Kita masuk kampung dia pusing-pusing. Okey, di Pulau Redang. Hello. Hai, assalamualaikum. Apa khabar? Selamat datang ke channel Nak Injaka. Okay, this is Redang guys. This is Redang. Kalau tengok, cantik oh. Banyak jeti tu. 1, 2. Oh, ni nyamantai. Nyamantai pergi ke resort. Tengok air dalam tu coral penuh. Jangan lupa subscribe Naim channel. Tu. Mantap. This is my gang. Okay ni, dia punya Planet Kesihatan Pulau Redang. Betul-betul dengan jeti dia tu Planet. Macam Planet baru je. Tapi saya tak pasti lah, kena tanya orang kampung nanti. Mantap jangan. Okey, Pulau Redang. Kampung baru Pulau Redang tu. Kampung baru Pulau Redang 3 kilo lagi. Kalau jalan mantap ni. Oh, ada 2 klinik kesihatan. Okay, kalau kat Pulau Redang ni dia masih gunakan sistem jana kuasa lah. Dia tak tarik daripada current daripada luar. Dia guna sistem jana kuasa dia sendiri untuk satu Pulau Redang. Okay, alhamdulillah kita dah dapat sewa motor dekat Nakma Redang Service. Kita borong kat ni dia bagi RM45 sehari. Maksudnya borong habis. Mantap Nakma Redang Service. Okay, time to tour pusing-pusing Pulau Redang. Luncur. Okay, dah start. Redang. Island Redang. Luncur. Okay, kita pecah 2 tim. Dekat Redang ni jalan dia besar dibanding dengan Tiomel. Tiomel satu line je. Ni boleh lah 2 line. Lepas lah mak-mak rempit buat sedap-sedap. Okay, kita pusing yang belah sini tu. Okay, ni jambatan yang saya tunjuk tadi tu. Jambatan. Kita tengok belah sana ada apa. Ada apa. Sebab saya tak pernah datang sini ni. First time. Datang tapi tak jejak kaki dekat darat ni. Datang hanya untuk package snorkeling. Okay geng. Ni Jalan Mati. Redang Island Resort. Kita pusing lah. Dia nak marah-marah. Redang Island Resort. Sorry. Putih ya? Mari ya. Ni Jalan Mati. Dia sampai ni je. Sampai gate ni je. Masuk bayar tahan. Bahaya. Okey, dekat sini dia ada
airport. Ada 8 kereta bas. Tengok ada 8 kereta bas kak. Dekat Tioman pun ada juga. Mungkin untuk emergency VVIP nak datang kan. Tengok tu. Untuk kapal terbang kecil yang ada propeller depan tu. Okay, ni hutan simpan dia dah. Belah kanan ni hutan simpan Pulau Redang. Airport dah, masih ikut jalan ni. Ni lorong bawang. Anion Road. Okay, ni di Acacia Resort. Di Acacia, tak tahu resort ke apa. Ke apartment ke. Ni kita sampai dah di Kampung Baru Pulau Redang. Kampung lama mungkin depan lagi kot. Ni Kampung Baru dah. Dia punya ada prasarana dia ni, sekolah. Nanti Abdi bagi tahu. Oh, Kampung Lama Tahi. Oh ni, balai polis dia. Balai polis sejarah Pulau Redang ni geng. Arwah yang saya cerita masa dia ikut buka ni tempat transit ni, tempat geng-geng nelayan-nelayan rehat. Rehat atau berteduh dari cuaca buruk. Pulau Redang lah ni. Pulau Redang jauh ke tengah. Kan ku sampai juga. Ini checkpoint Mina Air ni. Mina Air lo geng. Selesai kita makan cendol dengan kuah pisang di warung Arisa Buk Sebih ni. Kita pergi terus ke depan, terus tengok kampung kan. Di mana bola esok? Ada umur lekor tu, kejap lah. Okay, kita pergi ke... Wish, alamak. Ya. Kita pergi ke pantai dah. Pantai ni saya main dengan boat itu. Main dengan boat. Tempat yang vera-vera berenang dekat Redang yang ada penyu tu. Penyu 3-4 ekor tu. Ni lah nak pergi kat situ ni, kat pantai tu. Jalan dia ni lah. Jalan berbukit dan berlubang. Okey. Mantap. Ni apa? Hutan simpan dia, hutan simpan Redang. Ni. Jalan dia teruk pada Tioman lagi, geng. Air dia turun tak seperti. Uish, mantap dah ni. Camping. Okey ni. Sini lah. Yang hamba bagi tahu tu. Ni dia punya pantai dah. Dia punya sea dia. Sea. Dia ribut kat luar ni, air berkucah. Ni kalau tengok tempat orang tengok penyu tu kat sana. Kat tepi tu. Tu resort dia. Ni teluk weh, teluk. Ribut geng, ribut. Mantap. Mandre my team. Pusing Redang. Okey, trik ni nak Joker and my team datang di Pulau Redang. Pusing dan tour. Mantap geng, mantap. Okey, habis dah pusing geng, habis dah. Berapa kilo je? Jalan sana ni. Berapa kilo je? Daripada jeti tu straight sampai dekat pantai ni habis. Kalau nak sewa motor pun ambil sejam dah lah. Sejam. Macam kami ambil sehari tu. Esok kena pusing pula. Jalan sama lagi. Okey, ni lah Pulau Redang. Kita masuk lorong kampung-kampung ni pula. Dia ada pandang bola geng. Pandang bola, main bola petang-petang. Adalah suasana dia.
Okay, kita pergi Masjid Kampung Baru Pulau Redang. Okay, ni masjid dia ni. Masjid mantap, mighty geng. The masjid is real. Ni jalan kampung ni, jalan belah dalam. Belakang ni dah hutan simpang. Dia punya kampung dia. Memang suasana kampung lah geng. Tengok macam suasana kampung, the real is kampung lah. Tengok rumah. Kayu lagi. Ni lama betul ni. Okay. Sita. PPR, rumah PPR Redang Perdana. Tapi warna jumbo. Ada? Kawasan jumbo tu hitam. Rumah PPR dia ni. Okay, kalau kita datang ke pulau ni untuk sewa motor tu, nak tengok sosial ekonomi, sosial people dia kampung ni macam mana, boleh lah sewa motor, masuk je lorong-lorong pusing-pusing, kita boleh tengok dia punya penduduk kampung ni aktiviti apa. Mantap kan, suka-suka macam ni, boleh tengok tempat orang macam mana. Tengok rumah dia memang dapat macam kampung lah. Ada kafe. Okay, ni futsal lah. Futsal yang ada kat sini lah. Kita tengok tadi pandang bola, kat sini futsal. Futsal dia. Mainan tradisional kan, galah panjang. Ni modern sikit lah ni. Futsal. Potos guru geng. Potos baru. Guru baru. Mantap. Sekolah Kebangsaan Pulau Redang K9 bos. Undi anjing. Sekolah baru dia ni. Habis dah pusing ni. Cuma miting tu dia pergi dekat air terjun. Ni takraw punya. Ada takraw, mantap. Ada Japam. Tu ada Japam. Ada polis. Nak pergi cari beras nasi dagang. Beras nasi dagang. Okey, maka nak sampai dah dekat penghujungnya pusing-pusing Pulau Redang. Okey, dah nak sampai di JT dah. Dah nak habis. Jangan lupa ya, like, komen dan subscribe saya punya channel Naim Joko. Terima kasih, jumpa lagi.
Bye. Kaki jangan bawa.